Alhamdulillah, selamat pagi. Pagi. Pagi di rumah Cik Nizam. Nah, hari ni roti canai Cik Nizam. Roti canai kita. Ini baru tak disangka-sangka, rezeki tak disangka. Ini buat sendiri ke beli kat mamak sini? Jadi payah sikit. Kita beli apa yang ada je. Ni yang apa? Ready to eat tu Ready to eat je. Tinggal panaskan tu je. Betul. Dengan kari guys. Kari ayam. Alhamdulillah. Okay, hari ni insyaAllah kami plan untuk nak cari tiket train terus pergi ke Sandpit. Sebab rasanya masih dah suntuk ni. Dah tak sempat nak kejar dah ni. Tapi saya tak pasti hari ni ada tiket ke tak. Sebab last minute selalunya esok atau lusa macam tu lah. Lepas tu baru kita akan ke Sandpit. Dan start daripada Sandpit lah kita kayu. Itu je masa yang kita ada. Sampai ke border Estonia, insyaAllah. Okay, jom makan Estonia InsyaAllah. Confirm lah sebab ke border Finland tu 50-50. Sebab ada yang kata buka, ada yang kata tutup. Tapi Estonia 100% semua orang kata buka. So nak selamat Estonia lah. Lagi selamat. Sandpit ke Estonia tu lagi jauh berbanding ke Finland. Memang dia turun bawah. Hari ini buka sekolah di Rusia. Daripada tadika sampailah A-level. Universiti pun sama ke lah. Diorang pun baru habis SEM. Diorang baru habis cuti summer selama 2 bulan. So hari ni adalah hari pertama. Katanya hari ni datang sekolah hanya bagi hadiah sahaja kepada cikgu-cikgu. So cikgu-cikgu semua tunggu untuk terima hadiah. Rare kan? Tapi hadiah besar-besar macam mana? Duk fikir macam mana? Kalau dekat Malaysia, cikgu-cikgu nak kena ambil hati budak-budak untuk datang sekolah. Kat Moskow ni terbalik guys. Budak-budak ambil hati cikgu. Tengah bagi hadiah. InsyaAllah. Ni budak-budak ni dah balik. Sejam sampai pukul 1 je katanya. Mak bapak tengah tunggu kat luar. Dekat sini dia lain pula cerita dia. Tengah memasak. Nak buat apa ni guys? Kek caramel coklat. Huh. Puding kek caramel coklat. Moskow. Ada tambahan. Okay, ni nak tunjuk tulisan. 2 jenis tulisan. Ini yang kesif. Wow. Laju je. Sama je semua kan tulisan diorang ni. Diorang semua kursiv buat. Okay, yang atas ni adalah contoh tulisan keyboard. Yang bawah ni kesif. Tapi dua-dua boleh dibaca menggunakan Google Translate lah kan? Alright. Ini budak tadika baru nak belajar menulis. Ni bukan semudah-mudahnya sambung ni tahu. Dia ada cara-cara ni. Mana nak pusing dulu. Mana nak sangkut ni semua ni. So, nak tulis kesif? Keyboard lah. Jadi kan tak ada nak translate. Benda apa ni? Tukar pula huruf dia kan? Boleh je try. Nanti kan ada cikgu kan. Boleh tunjuk. Boleh ni. Semak. Okay. Ada masa lagi kan? Ni tengah menulis postcard. Dah bawah. Dia macam di macam tu. Dia start daripada tengah tu. Lepas tu pergi atas. Lepas tu kalau perasan yang ni pun dia tukar. Yang ni dengan ni. Dia tukar G. juga. Oh, okay. Yang macam Y ni. Yang T tu pun dia tukar dia jadi M. Tapi M dia lain. M dia start dari macam ni. Dari M. Kalau M diorang macam ni. M huruf besar kita. Tapi M dia? Contohlah macam ni kan. Dia tunjuk contoh. Contoh kalau kita punya T. Yang ni kan. Lepas tu M. Dia jadi macam ni. Tapi M diorang jadi macam ni. Macam tu. Macam tu. Ada 2 jenis M lah. Tapi salah satu M tu adalah T. Sebab tu ni dia T dia jadi macam ni. Oh, T jadi M. Okay. Confused juga Yang ni O. Sekejap. Yang ni R. R kan? Ni R kan? Itu ni. R terbalik. R terbalik. R terbalik. R terbalik. Iya. Okay. Iya. Banyak lagi tak tulis ni? Привет. Привет, Зи.
Rusia. Tengok salah. Di end dia tu terbalik. Boleh pula macam tu. Tu budak baru belajar. Kalau salah tolong julukkan. Tengok N3 tu dah macam formula kimia dah. As I drop you, wajahku temui berbeza bahasa, satu hati mengerti. Tangan yang hulur, kasih diberi, dunia terasa sendiri. Indahnya rasa, walau kita berbeza, dalam jiwa ada cahaya yang sama. Cari persamaan di tengah lautan manusia, raih perbezaan, lukis warna dunia. Biar perpisahan, tinggalkan air mata, syukur dan doa jadi jambatan jiwa. Ada senyuman, ubat segala lara. Ada tangisan, tanda kita manusia. Di bumi asing, ku temui saudara. Kasih ikhlas, anugerah yang berharga. Indahnya rasa, walau kita berbeza, dalam jiwa ada cahaya yang sama. Cari persamaan di tengah lautan manusia, raih perbezaan, lukis warna dunia. Biar perpisahan, tinggalkan air mata, syukur dan doa jadi jambatan jiwa. Okey, hari terakhir di rumah Abang Nizam setelah 5 hari dekat sini. So, untuk teruskan perjalanan menuju ke Simpek. Oh, sejuk juga malam ni. Berani. Okay, kita jumpa lagi. InsyaAllah, kalau panjang umur, kita jumpa lagi lah insyaAllah. Assalamualaikum. Berapa masa InsyaAllah. Sampai keluar setelah ni nanti. Alright. Thank you. Assalamualaikum. Jauh terbawa, Okay, bye. Jumpa lagi. namun hati kita saling menyapa. Di tiap nama, di tiap doa, bersamaan hidup jadi pendawa. $30 kilo tau. 30 kilo. Tapi tak ada turun naik tangga lah. Okey. Jom. Sejuk. Kat mana? Di jalan sunyi, subuh yang dingin, roda berputar. Doaku iring dari desa kecil, impianku terbang langkah demi langkah, Tuhan yang memegang. Hujan panas, ribut dan debu menjadi saksi rindu yang satu. Ada rem mak ni. Kena naik atas. Tolak atas rumput dulu tak? Ada jalan pergi Kuching sana. Itulah kalau jalan kaki. Tapi jauh sangat. 10 kilo. Abang tak rasa naik dekat rumput je lah tolak. Atas ni tak apa.
Atas ni sedap jatuh. Alhamdulillah. Kembali di jalanan. Jom. Aku jiwa kembara, takkan pernah terikat dunia fana. Ini semua monumen yang tak sempat lah kita nak singgah. Banyak park-park dengan monumen dia orang. Di setiap langkah ku cari dia, pulang akhirnya ke syurganya. Gunung dan padang, laut membentang, bertemu wajah asing, hati pun tenang. Tak semua indah, ada luka di dada, namun sabar memupuk cahaya. Dari Malaysia ke dunia, bukan hanya perjalanan kaki dan basikal, tapi perjalanan hati menemui arti hidup yang sebenar. Aku jiwa kembara, takkan pernah terikat dunia fana. Di setiap langkah ku cari dia, pulang akhirnya. Ha? Masih kena pakai musim. Siram sikit sikit bang. Ha? Siram sikit. Teruk sangat orang. Tu dekat dalam rumah sana. Siram kat tayar dia. Ni, yeah. Kenapa? Tu dekat budi dia. Baju apa? Sampai habis bagaimana? Ni, yeah. Banyak. Buat tu. Bawah budi. Sebab dia kecil tak. Yang rasa dekat bawah. Handle pun ada ni. Sini. Kat abang punya tu, air punya ni. Habis air. Sini. Ha? Putih tu. Ni. Oh, mak. Kenapa ni? Ya, kurang sikit pun. Makat pun. Dah. Bawah ni tu. Jom. Okey. Ya. Kurang sikit pun. Tak ada bau dah kan? Okey, ada lagi kan? Kalau kat order. Tu belah kiri sekali. Sini kat tayar dah tak melekat lah. Dah.
Nightmare. Hoi, langgar lompat tahi pula tadi. Melekat bau dia. Kat mana pula bau abang ni? Bau kuat kan? Ni baju abang di sini. Dah lah, jom lah. Sampaikan dulu. Sampai sana kalau sampai kita basuh dulu. Takut orang lalu tepi bau. Dia dah start mengong. Sekarang ni kita orang Sesak Barat. So tinggal lagi 45 minit ni sebenarnya ni untuk sampai ke train. Oh, ada kemungkinan ni memang tak sempat nak kejar train ni. Wah, sesat ni. So dekat Moskow ni jangan main-main, memang senang sesat. Problem. Lepas tu nak kena turun naik tangga tu masalah ni. Kalau tak kejar masa sedap kayu sini. Tapi kalau kejar masa, oh problem. Ni Dila tengah tanya orang. Akhir sekali kena tanya orang je lah. Betul kan? Straight kan? Bang, abang tak ada kereta, jom. 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 Dia nak U-turn. Kita terus. Hoi. Sekilo lagi. Sikit lagi. Sabar ni. Bagi 500 lagi. 948. Hopefully train tu delay lah. Walaupun persen untuk nak delay kat sini tu tak tinggi, tapi hopefully hari ni dia delay lah. Mana tendak ni? Ni ke? Masuk sini ke? Tak masuk sini ke? Ha? Apa dia cakap? Masuk sana ya? Ha? Ni. Masuk. Tak muat. Hello. Kalau sudah.
sampaikan dulu. This one is you? Hello. Is you English? Huh? Is to Saint Petersburg? Да, по очереди, по очереди. Oh, sorang. Tinggal 5 minit lagi guys. Okey, sampai. Allah. Masuk beg ke? Okay. 11:59. Да, Dah? Ya? да. Вот это надо туда. Вот это все туда. Oh, alamak. Tak dapat ke? 11:89. Там пути поезд через минуту отъезжает. Блядь, это они все пока снимут, блядь, а у них поезд через минуту отъезжает. Oh, saya nampak. Ну. Не, это объяснение. Потому что они уже не успели на поезд. Поезд их уехал. Да. Поезд уже все уехал. Already go. Да, уехал. Я правильно думаю, нет? Вам куда надо? Мне встречать. Да, вы правильно едете. Да. So, kena beli sewa dua. Yang? Tak, train dah pergi dah. Dia kata train dah pergi. Tak apalah, kita cari tiket. Next tiket. Bukan kalau masuk, bukan bila kejar train. Problem, tiket. No, tiket no problem, ni problem. Yeah. What is it called? Yang ke pukul 12. Pukul 12 tadi. Pukul 12 tadi. Itulah apa cakap tadi. Kena cepat-cepat keluar. Cepat. Cepat ni. Jadi yang train dah kan taksi dah. Cepat sikit orang naik taksi. Saya tengok tadi jalan kita pun straight je. Itu pun problem kan. At least cepat sikit. Dia kayu cepat. Сдать билет. Билет сдать. Билет сдать. Wait. Билет сдать или поменять. Oh, tukar. Oh. Aha, okey. Oh, inside? В конце. Окей. Вокзал. Вокзал. Там. Касса там. Okey. Masuk balik. Dia Vokzal dekat sana. Okey, alhamdulillah saya baru je lepas tukar tiket. So kita orang terlepas tiket pukul 11.59. So tiket seterusnya adalah pukul 2 pagi. Dan saya siap beli basikal. Basikal harga berbeza lah. So untuk 2 biji basikal lebih kurang RM50 lah. So satu biji basikal dalam RM25. So nak kena ada kompartmen yang berbeza. So kita orang kena hantar basikal ke kompartmen yang berbeza lah. Tadi kena, bila tukar tiket, so kena bayar sikit lah. So lebih kurang seorang RM50 untuk tukar tiket. Okey lah, sekurang-kurangnya daripada kena bayar
RM200 seorang untuk tiket baru. Setakat RM50. Okey lah untuk tukar tiket. Alhamdulillah. Masuk train terus tidur. Okay, let's go. Deixa eu fazer já estou me assunto, vou para aqui, aí vamos para Terima kasih, bang. Apa dah? Tak. Nak kena tengok tiket. Dekat gate mana? Busuk dia. Tu dah. Busuknya. Langan lompat tahi tadi. Hai. Hilang. Kita nombor 14 kan? Ha? Sini ke 14? Yalah letak barang tu. Basikal nanti kemudian. Dah. Dah buka dah. Hello. Number 14. Oh, masuk. Kita setelkan barang tu, lepas tu baru kita tengok tempat. Mana tahu dah bau busuk datang dari mana. Oh, dekat lengan basikal tu. Okay, dah selesai masukkan basikal. So memang kena cabut tayar dan masuk ke dalam bilik store lah. Bilik yang sama macam tempat kita orang duduk tu, tapi dia bilik store. So memang kecil lah. Tapi okey lah, harga untuk seorang dalam RM25 macam tu. Alhamdulillah, selesai. Okay, jom kita cepat-cepat masuk dalam train. Okay, nombor 14. Okay, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Cek. Alhamdulillah, selesai. Abang busuk. Okay, alhamdulillah kami dah masuk ke bilik. Selamat masuk ke bilik di dalam train ni. Jam 2 pagi. Sepatutnya pukul 12 malam. So kita delay 12 pagi sebab sampai ngam-ngam. Bukan sampai lambat tau, sampai ngam-ngam. So terlepaslah juga. So alhamdulillah dapatlah extend. Kenalah tambah RM100. Macam itulah kisah hidup kami. Okay. Selamat tinggal Moskow. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Tak nak jumpa lagi. Tak nak jumpa lagi. Cukup lah. Tak nak jumpa lagi. Aduh. Sekali dah kena lubuk. Tak nak jumpa lagi. Dah lah. Kita pergi negara lain pula. Habis dah bertukar dah baju. Daripada atas sampai ke bawah. Bau najis. Tahu dah bukan lazah. Kamu hafafah. Tapi baunya macam orang lazah. Berat baunya. Oh, ada lampu. Berat baunya ya. Okay, goodbye. Selamat tinggal Moskow. Kekallah kamu di dalam hatiku sahaja. Ya, bikin trauma dia. Okey, alhamdulillah selamat pagi. Kita sekarang jam 8.30 di dalam train. Dah sampai di Malaya Vishera nama tempat ni. So insyaAllah ada lagi 3 jam untuk sampai ke St. Petersburg. Alhamdulillah. Macam kau durian. Fuyo! Sarapan pagi di dalam kereta api. Yes, mati sedia. Stok yang diberikan oleh Kak Hidayah. Oh, banyak stok lagi. Madu sidira.
dengan cuka. Tarim al-asal. Yaman. Asal mana? Yaman. Madu batu sauda. Function lah untuk musim-musim sejuk ni. Bukanlah madu. Bagus. Minum. Sambal belacan guys. Daya pagi semalam. Nasi. The best. Kurang ni ke lagi? Masak lemak. Ayam masak lemak. Nampak ke? Ayam masak lemak. Alhamdulillah. Jom makan. Tak apa yang menyebabkan orang nak bagi duit kita tak? Itu daripada Allah. Allah yang menggerakkan dia nak bagi. Abang rasa bukan sebab manusia sangat pun. Semuanya datang daripada Allah. Allah yang menggerakkan hati orang baik. Kita apa macam kesian sangat tu daripada kita supaya orang nak. Ada satu je jawapan kalau nak cari. Tanya. Allah yang bagi. Esok. Kita hanya boleh assume je. Apa yang bila sampai dekat yang part yang abang cerita tu dia bagi, lepas tu abang cerita gunakan duit dia untuk beli ni, lepas tu dia bagi lagi banyak. Itu yang menjadi ayam lagi, macam tu tau. Apa yang trigger dia untuk bagi kita macam tu sekali. Apa lupa tadi? Ni masa dia bagi tu, "Lah abang dah bagi dah sebelum ni, banyak ni." Abang untuk belanja. Tu je jawab. Saya tak rasa semata-mata pahala. Tak. Saya rasa dia ada sesuatu sebab dia yang trigger. Mungkin pada background dia ke, mungkin pada apa yang kita bawa ni, dia nampak pada nilai yang kita bawa ni ke apa. Mesti menjadi persoalan. Biasa nampak hutan macam ni dekat dalam gambar je. Hutan dekat tempat kita kan dia ada yang semak, ada yang kayu besar-besar kan. Dia just daunnya dekat atas. Ni dia rapat-rapat pokok dia. Lepas tu batang dia kecil-kecil, maksudnya kecil-kecil lah, bukan macam hutan khatulistiwa tu batang dia besar-besar. Ni kecil-kecil tapi kita boleh menerobos. Nampak? Kampus sebelah. Okey, sekarang ni bersama dengan tukang jahit. Tukang jahit pula. Tukang jahit Adila sedang dia menjahit. koyak macam tu. Jadi so? dia tak boleh tembus ke atas bawah. Atas bawah. Dia hanya boleh jahit side atas je. Jadi kita buat jahitan yang macam tu, yang apa? Yang style untuk suruh apa nama jahitan tu? Tak tahu lah bang. Dekat internet ada macam tu. Tu tak nampak. Wah, kemas. Macam tu. So, terus tertutup. Bagus, tertutup semua aib. Itulah fungsi jahitan pakaian. Sebenarnya kerjaya menjahit ni mahal tau. Mulia dan dia sangat bernilai tinggi. Dia menutup aib, dia menjadikan hanya dengan jahitan tu menampilkan seseorang tu macam tu lah. Tapi banyak je orang yang menjahit yang mendedahkan aurat. Itulah, pilihlah. Sebab tu apa-apa pun kalau ada panduan kan, jadi nice lah, jadi elok je. Panduan yang Allah bagilah maksud saya. Okay, Alhamdulillah kita dah sampai di St. Petersburg. Jom sama-sama kita berdoa. Semoga Allah permudahkan urusan kita di St. Petersburg. Dan kita doa juga Allah jumpakan kita dengan orang yang baik-baik. Dan Allah jauhkan kita daripada orang-orang yang jahat dan malapetaka di St. Petersburg ni, insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfiruka wa aslih li sha'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
Ya Allah, hamba mohon berikanlah segala kebaikan dari bumi Saint Petersburg ini. Kau berikanlah kebaikan dari orang-orang baik di bumi Saint Petersburg ni dan sepanjang perjalanan kami di Rusia ni. Ya Allah, kau jauhkanlah dari segala keburukan yang ada di sepanjang perjalanan kami. Jauhkanlah kami dari kejahatan dari orang-orang yang jahat yang berada di tempat-tempat kami lalui di Saint Petersburg ni dan selepas-lepasnya ya Allah. Jadi daya upaya kami semuanya dengan rahmat-Mu, dengan kasih sayang-Mu, dengan izin-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah. Amin. Welcome to Saint Petersburg, everybody. Okay, Alhamdulillah kita dah sampai ke Saint Petersburg. So saya nak pergi ambil basikal. So Adila dia akan keluarkanlah barang-barang daripada train. Okay, ni suasana di luar. Oh, boleh tahan panas juga ni. 11. Dia gerabat nombor 9. Ya, nombor 9. Okay, basikal dah keluar. Bunyi apa tadi tu? Dah cerah ni, nampak segala kekuningan. Satu stall apa bau. Tahulah apa makcik tu sembang. Bukan sengaja ku bawa najis bersama, dia mau ikut sama. Saint Petersburg merdeka. Malaysia. Bendera Malaysia berkibar di Saint Petersburg. Oh, buat ni. Tengok tu kan? Tengok tu. Saya lah first time nampak train 2 tingkat. Patutlah tinggi. Udah macam banglo. Dalam dia macam luas ni. Nampak macam lah, macam. Siap ada office lagi kat atas tu. Office. Dia punya office lah. Tu. Nampak ada komputer-komputer. Oh, yo. Boleh ambil gambar ke tidak tahu kat sini ni sebenarnya. Train 2 tingkat. Okay, bismillah. Kita dah sampai Saint Petersburg. Dah selesai kemas. Waktu untuk check out. Keluar dari kawasan kereta api ini. Уважаемые встречающие, скорый поезд номер 82, сообщение, Белгород, Санкт-Петербург, прибудет... Oh, hey. Oh, hey, Malaysia. Malaysia. Oh, ya ke? Oh. Mari dari ini ya. Dari Malaysia. Tapi you sampai sini ya? Saya ni daripada Moskow. Oh. Sebab dengan girlfriend Russian. Oh, ya. Saya punya visa sekarang dah nak habis. Oh. So that's why naik kereta api lah. Okay. Have fun, bro. Alright. Safe lah, drive safe. Alright. Oh, you belajar sini kan? Tak. Visit dia punya family. Oh, okay. Alright. Thank you. Ibu jumpa orang Malaysia. Girlfriend orang sini katanya. Oh, ni terus keluar ni. Alhamdulillah. Welcome to Saint Petersburg, everybody. Kemana kita? Ramai-ramai dah ikut kan? Tengah ikut. Nak terus ke hotel? Hotel lah. Kalau tengah jalan tu jumpa kawas baru kita berhenti. Ke yang nak depan yang dah habis bateri Okay, so kita baru keluar daripada train Saint Petersburg. So kita nak ke arah hostel, lebih kurang 5 kilo. Dah dapat dah alamat dia. Okay, let's go. Ikut. Oh, ini baru keluar. Tadi tak keluar lagi. Okay. Welcome to Saint Petersburg. Berapa kali ulang dah? This is Europe, everybody. Oh, luas tempat lintas tu.
ожидается посадка. Путем Фонтанок Серкова. Автобус номер 441. У кого экскурсия в город крепость Кронштадт? Автобус номер 848. Павлов. Легендарная янтарная комната. Jalan bawah untuk melintas jalan. Ha. Nampak ceria lah. Nampak. Ni ada guard ni. Nampak tak guard tu? Ni depan ni. Kenapa dia tengok kanan? Siapa yang bagi arahan? Oh, tangkap gambar ke? Patut pergi tegak. Tangkap gambar. Ni apa hal pergi tegak situ? Hello, sir. Hello. Where are you from, sir? Malaysia. Malaysia. Yes. And you from Malaysia too? Yes. We are husband and wife. Oh, Yeah. very good, very good. How long have you been from Malaysia to here? 10 months. 10 months, take. Yes. With bicycle. Yes, with bicycle. Ah. What do you have in your bicycle for? Everything. This is our home. This is our office. This is everything. Oh, you're working on the Yeah. street. I have a vlog. We are vlogging. Blogger. Yeah, blogger. Blogger. Yeah. And you? She's a wife of blogger. You blogger. Very good. You make money from bloggers. Yes. That's very good. That's very good. I hope you enjoy your Thank you. Spasiba. Spasiba. I'm from Iran. Oh, you're from Iran? Iran. And I'm van lifer. Oh, camper van. Camper van. Mercedes. Camper. Yeah. Oh. Happy camper. Live, love, camp. You're alone? Yes. Oh, you live in camper. My wife. Oh, 5 years. 5 years. I'm alone, like a bird. Oh. But Yeah. you are a lucky man, Thank you. and she's a lucky girl. Yes. You know why? Why? Because you two have the same habit. Yeah, same passion, hobby. Very good. Yes. Very good. Pray anytime you pray to God. Be happy. Bless God. Let Inshallah. God bless you. Muslim? Salman, Muslim. Man, I was Muslim. I was Muslim. After revolution, Iran revolution, I Yes, said yes. no Muslim. No, Religion. no religion. No religion. Religion is a dukkan. I don't like it. Alright, okay. But when I was in the United States, I was Muslim. I pray, I fast, and everything. Alright. But after this revolution, I found out The government? the Muslim, the religion Uh, is dukkan.
Money for making money. Change the people. Understand. Control you. Control you. Yes, yes. They don't let you to think. Just follow. Asphalt. Okay. I don't want to wait. My name is Marshall. Marshall Camper Van. Marshall. My- Okay, okay. You have And I will have your social media? Which Yes. social media you have? Instagram, Facebook? Instagram Marshall Camper Van. No, they No? Account. No result. Like you are same is no space. Marshall Camper Van. and the Dah. number one. Number one. I'm always number one. Oh. all right. This one. That? Yeah. Yes, yes. I got a very good friend in Malaysia. Sometime I will come to meet you in Malaysia. Yes. Welcome to Malaysia. Okay. Muslim, no. Yes, of course. You understand. Yes, I was Muslim, I know that. Yes. Thank you very much. Enjoy. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Excuse me, they are bothering you. No You are problem. fired. No problem. Thank you. Enjoy your Alright. life. Goodbye. Contact me. All right. Oh, dapat Contact with me. Yeah. Instagram. Yeah. Instagram. Okay. Откуда Malaysia? Кругорассветка? It's about 10. Мой фэт. Oh, fat bike. Это зимой. Same. Зимой тоже Oh, катаемся. really? Зимой тоже катаемся на фэтбайках. The same bicycle. Через снег. Yes. Wow, mashallah. Это лоси у нас ходят, деревья обгрызают. Oh. 10 months. 10 months. Всю зиму катаемся. Всю зиму вообще. Yeah, good. Dia punya fat bike. Фэтбайк Fat круто. bike. Yes, very good. What's Okay. your name? Ahmad. Ahmad, Iran. А можете сфоткать, пожалуйста? Нет, сфоткайте нас. Foto. Okay. Masya. Можно сфоткаться? Okay. No problem. No problem. No problem. Bahasa Iran. No, Malaysia. А куда едут? London. В Лондон? London. Из Малайзии в Лондон? Travel to London. Сколько километров получается? Mamnun. Very good. Very good. Удачи. Good. Thank you. Всё. Goodbye. See you. Хорошо, удачи. Хорошо. Hello. Do you know any hostel here? I have internet? Yeah. Actually have a hostel here, but we cannot find it. Yep. Maybe I can take a look and I will find if you find already. Yeah. What's the name of the hostel? Yeah. Is my house? It's my house. It's my house. Yeah. One moment, I will try to find. Sana. So hostel kat sini susah nak dijejaki. So kita cari masjid lah. Solat Zuhur dulu, makan dulu, so kita cari hostel lah. Nak masuk awal sebab nak basuh baju, basuh basikal dah, bau apa kan ni. Tu zebra depan. Ni tak ada traffic light ni, kena jalan je. Si pakcik tu berterima kasih dengan kita. Ni lah masjid dia. Tak buka ke? Tu ada orang masuk tu. Ada pintu lain. Pintu kecil. Ni ada. Wah, lepas tu macam mana? Tu dekat tu. Assalamualaikum. Sorry, No? Oh, okay. Ganti-ganti. Gazete bastı. Ama ki gazete. No. Ne yıkıldı No. mı? Mateskini mi?
Biasa lain dia tanya. हमें 4 में भी हो गया हम 4 हमजा में भी हो गया अब तो हम 4 हमजा में भी हो हम Malaysia. Malaysia Dah. माशाल्लाह Masyaallah. Velik dah. Yes, velik. माशाल्लाह Okay, Alhamdulillah kita makan plov shurba di St. Petersburg. So kita orang tak dapat nak masuk hotel. Masjid pun basikal tak boleh masuk. So kita makanlah dulu. So sambil-sambil tu nanti kita akan pergi ke masjid solat dan barulah cari hostel ataupun hotel. InsyaAllah. Okay, kita makan. Okay, like home hostel and rooms. Alright. Yeah. So kita dah alright. Kita dah sampai ke hostel. 1 malam 800 rubel. 800. 800. Vlogger. Yes. Malaysia vlogger. Yeah. This is the hostel. Oh, ada block. Me? Oh, okay. Английский владеем? Понятно. Очень плохо. Velik. Велик. So masjid di St. Petersburg ni hanya buka Zuhur dan Asar je. So orang-orang kat sini dia solat dekat park guys. Solat dekat bawah pokok. Begitulah bila kita minoriti kan. Kenalah ikut orang sini. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله